Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Mahfira binti Muhammad Adeli, wartawan Smart TV SK Marang, melaporkan secara langsung dari Padang SMK Sultan Sulaiman. Sempena Kejohanan Olahraga MSSD kali ke-35 tahun 2026. Mari kita saksikan acara-acara yang telah dipertandingkan. Sama-sama saya, Dia Iman Nurhab binti Hafiz, salah seorang atlet SK Marang. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Apakah pencapaian saudari dalam kejohanan ini? Saya mendapat pingat emas dalam acara 100 meter dan 4x100. Saya juga mendapat pingat perak dalam acara 200 meter. Itu je. Terima kasih Dia. Sama. Bersama saya Cikgu Hafizul bin Muhammad, jurulatih atlet SK Marang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat Cikgu, apakah pencapaian atlet SK Marang? Pada tahun ini adalah satu pencapaian yang membanggakan. Alhamdulillah, syukur kita dapat mengekalkan kedudukan johan keseluruhan selama 3 tahun berturut-turut. Sesuatu pencapaian yang bukan senanglah untuk dicapai. Ini hasil usaha atlet-atlet yang rajin berlatih dan percaya kepada cikgu lah sebagai jurulatih. Jadi antara pencapaian yang paling cemerlang pada tahun ini ialah kita dapat memecahkan rekod 100 meter perempuan 12 tahun. Jadi bukan sesuatu yang mudah lah, dan rekod tu ialah rekod yang pada tahun 2020. Jadi usia rekod tu 6 tahun lah. Okay. Terima kasih Cikgu. Okay, sama-sama. Kejohanan Olahraga MSSD Marang kali ke-35 tahun 2026 amat meriah sekali. Bersama-sama saya, Puan Jaslin binti Muhammad Azali, Guru Penerkanan Kokurikulum SK Marang. Apakah perasaan cikgu atas pencapaian atlet-atlet kita dalam kejohanan ini? Alhamdulillah, saya rasa amat berbangga dengan pencapaian anak-anak didik dan juga atlet-atlet Sekolah SK Marang di kejohanan olahraga ini. Seperti mana yang coach kita, Cikgu Hafizul menyatakan, kita telah mencapai 5 pingat emas dan 2 pingat perak. Dan sebelum-sebelum ini kita telah memenangi johan keseluruhan olahraga selama 2 tahun. Jadi sekarang ni tahun yang ketiga. 3 tahun berturut-turut kita telah mencapai kejayaan ini. Saya amat rasa berbangga dan terharu dan berterima kasih amat sangat pada jurulatih-jurulatih, guru-guru SK Marang dan juga atlet-atlet yang saya sayangi kerana telah menghadiahkan kemenangan ini untuk kita bersama kecapi. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu. Sama-sama Mak Dira.
bersama saya, Puan Wan Zuraida binti Muhammad Ali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Marang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pandangan Cikgu tentang kejohanan olahraga MSSD pada tahun ini dan pencapaian sekolah kita? Okey, alhamdulillah, tahniah kepada semua warga SK Marang kerana kita telah mendapat 5 pingat emas dan 2 pingat perak, dan kita mendapat johan keseluruhan pada tahun ini dan 3 tahun berturut-turut. Tahniah sekali lagi kepada semua sekali, dan alhamdulillah pada pandangan saya, insya-Allah tahun depan kita ada lagi pelapis-pelapis kita yang akan mewarisi sukan kita pada tahun depan. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Sekian daripada saya, Norma Fira binti Muhammad Adeli untuk Smart TV. Sekian, terima kasih.